Ya, nampak. Okey, lepas Urut perut ni dekat apa je yang tak boleh? dekat yang pertama urai yang bersalin, yang baru lepas bersalin. Jangan terus urut, Kita tunggu sikit beberapa Mengandung hari. boleh ke? Mengandung lagi lah tak boleh. Saya kalau 5 minit baru makan boleh urut ke? Tak boleh. Tak boleh juga. Oh. Okey, orang yang baru lepas makan, orang yang mengandung, ini yang tak boleh urut. Paling-paling tak boleh urut. Betul. Okey. Orang yang baru lepas makan, kalau nak urut perut di SK Wellness, kita boleh urut kaki dulu. Kalau saya ni baru lepas operation, boleh ke? pun tak boleh. Ya, saya punya operation ni sudah lama lah ya. Ya, pastikan Bukan operation. Kalau baru operation operation ni lebih pada 6 bulan baru boleh lah. Ya, kalau sekiranya ada kemerah-merahan di bahagian perut ni, dia bengkak dan merah-merah, jangan datang. Pergi hospital. Ya, Okey, pergi hospital. Sebab apa? Itu perlu dengan cek doktor. Adakah Betul. di dalam ada keradangan atau apa, kena pergi jumpa doktor. Kalau yang orang yang biasa-biasa rasa bum 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 macam Abi ni. Kembung. Boleh dengar tak? Orang yang gembung macam ni boleh datang. Orang yang rasa pusing-pusing, rasa badan tak selesa, rasa makan sikit kenyang, itu boleh datang insya-Allah. Tapi kalau ada yang muntah berdarah, okey, apa tu cirit atau berak yang hitam, itu jangan datang sini. Pusat Pergi boleh hospital. tekan ke?